Assalamualaikum. Jom kita jawab algebra lagi. Okey, dan kita mulakan dengan soalan yang mudah. Okey, 3y tambah 4y tambah 6y. Okey. Jadi bila nak jawab tambah dengan algebra macam ni, kita kena buat apa? Pastikan dia sama jenis dan kemudian sama kuasa. Sama kuasa. Okey, jadi tengok sini. Y. Okey, sama jenis. Y kuasa 1, Y kuasa 1, Y kuasa 1. Sama kuasa. Jadi boleh tambah. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 6, 13. Okey, 13Y. Okey, settle. Okey, tapi macam mana pula kalau macam ni? Contoh. 3Y tambah 4Y tambah 6. Okey, tengok sini. Sini Y. Sini ada Y. Tapi sini tak ada Y. Okey, macam mana pula? Okey, jadi kita asingkan. Okey. Kita asingkan yang ni dengan yang ini. Okay, jadi Y sama jenis. Y kuasa 1, Y kuasa 1. Jadi sama kuasa. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tambah 3 tambah 4 dapat 7. Y kuasa 1, Y kuasa 1, Y kuasa 1. Okay, ni bawa jalan ke bawah. Okay. Settle. Okay. Contoh lain. Okay. Y kuasa 2 tambah 4Y tambah 5Y. Okay. Sini Y. Okey, sama jenis. Tapi sini Y kuasa 2. Sini Y kuasa 1. Sini Y kuasa 1. Okey, jadi kita asingkan. Okey, yang ni dengan yang ni. Kita asingkan lah. Sebab ni Y kuasa 2. Sini dua-dua ni kuasa 1. Jadi ini boleh tambah. Positif 4 tambah 5 dapatlah tambah 9. Positif 9 lah. Ini bawa je ke bawah. Y kuasa 2. Okey. Settle. Okey, itu saja. Okey, lepas tu kita buat yang ini pula. Contoh. Apa? 4Y kuasa 2 tambah 5 tambah 6. Okey, tengok sini. Okey, sini Y kuasa 2. Cuma sini tak ada Y dan sini pun tak ada Y. Okey, jadi jap. Okey. Sini Y kuasa 2, sini tak ada Y, sini tak ada Y. Okey, jadi kita asingkanlah. Sebab ini Y kuasa 2, ini pula tak ada, yang tak ada Y. Jadi yang tak ada Y ni dia sama jenis dan sama kuasa lah sebab dia tak ada Y. Okay? Jadi positif 5 tambah 6 dapatlah 11. Okay, yang ni bawa je ke bawah. Okay, settle. Okay, contoh lain ialah ini 6Y tambah 8 tolak 3. Okay, jadi tengok sini. Sini Y. Sini tak ada Y. Sini tak ada Y. Okay, macam tadi juga kita asingkan yang ada Y dengan yang tak ada Y. Jadi positif 8 tolak 3. Guna juga kalkulator dapat positif 5. Okay, ni 6Y bawa je ke bawah. Okay, settle. Okay, lepas tu. Okay, apa lagi ya? Okay, katakanlah kita asyik guna Y, kita guna X pula. Contoh, macam 4X tambah 3Y tambah Y. Okay, sini X, sini Y, sini Y. Okay, jadi macam tadi juga kita boleh asingkan. Kita asingkan je lah. Sini X. Okay, sini pula Y. Okay, jadi ni positif 3 tambah 1. Sebab kalau tak ada nombor maksudnya 1. 3 tambah 1 dapatlah 4Y. Okay, ni bawa ke bawah. Okay, itu saja. Get? Settle. Okay, lepas tu ambil kertas lain. Okay, lepas tu contoh lain. Okay, contoh macam 4Y tambah X tambah X. Okay, jadi sini Y X X. Jadi Y kita boleh asingkan lah. Sini Y dan sini yang X. Okay, jadi ini 1X. Positif 1X tambah 1. Okay, dapatlah 2. Macam tadi juga, kalau tak ada nombor maksudnya 1. Jadi 1 tambah 1 lah. Okay, ini 4Y bawa je ke bawah. Okay, settle. Okay, lepas tu kita 6Y tolak 2Y tambah 3X. Okay, jadi tengok sini. Y dan X. Okay, jadi dua ni sama kan. Di Y kuasa 1, Y kuasa 1. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Sini pula X berbeza. Jadi kita asingkan.
Jadi 6 tolak 2. Boleh tolak lah. 6 tolak 2 dapatlah 4y. Ini bawa je ke bawah. Okay, faham? Settle. Okay, lepas tu contoh lagi apa? Okay, katalah 4x tolak 5 tolak 2. Kita sini y, sini tak ada y. Okay, jadi kita apa? Asingkan yang ada y sini, yang tak ada y sini. Jadi guna kalkulator, tolak 5, negatif 5 tolak 2. Okay, dapatlah negatif 7. Okay, ni bawa ke bawah 4y. Okay, senang je kan? Okay, settle. Okay, lepas tu negatif y, negatif 2y, negatif 7. Okay, sini y. Okay, sini y, sini y. Sini tak ada y. Okay, jadi asingkan. Tengok sini. Okay, lah. Settle. Okay, ni y kuasa 1, y kuasa 1. Jadi sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh buat tambahan dan tolak tu lah. Jadi negatif 1 tolak 2. Dapatlah negatif 3. Okay, ni bawa je tu bawah. Okay, settle. Okay, contoh lain. Y tolak 5y tolak 8. Okay, 8. Okay. Jadi, macam tadi juga, y tiba tak ada y. Okay, jadi asingkan. Ni sebelah, ni sebelah. Jadi, ni y sama jenis, y kuasa 1, y kuasa 1. Sama kuasa dan sama jenis dan sama kuasa. Bolehlah buat operasi, iaitu 1 tolak 5 dapatlah negatif 4y. Ini bawa je turun bawah. Okay. Settle. Okay, contoh lain. 3y kuasa 2 tolak 4x tolak x. Kuasa 2. Okay, jadi sini y, sini x, sini x. Jadi kita apa? Asingkan. Okay, sini asingkan. Ingat jangan lupa buat simbol nombor dengan simbol tepi dia. Simbol belah kiri dia. Asing. Ni. Okay, jadi ini kan x sama jenis. Jadi x kuasa 2 sama x kuasa 2. X sama jenis, x kuasa 2, x kuasa 2 sama kuasa juga lah. Jadi sama jenis sama kuasa, kita boleh buat operasi, iaitu negatif 4 tolak 1 dapatlah negatif 5. X kuasa 2. Yang ni bawa je ke bawah. Okey, itu sahaja. Okey, rasanya setakat itu saja untuk kali ini. Okey, kita jumpa lagi video kata insya-Allah. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Boleh siapa kawan-kawan nak kelas boleh PM. Okey. Settle. Assalamualaikum.